Perikatan Nasional PN menghadapi krisis paling serius sejak diasaskan 5 tahun lalu dengan Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin meletak jawatan sebagai pengerusi gabungan pembangkang itu berkuat kuasa lusa. Muhyiddin Yassin telah pun meletakkan jawatan sebagai pengerusi Perikatan Nasional. Bersatu di dalam Perikatan Nasional. Muhyiddin Yassin letak jawatan, Azmin letak jawatan. Siapa menang siapa kalah. UMNO parti yang kalah pilihan raya jadi kerajaan. Parti yang menang pilihan raya jadi pembangkang. Mereka kata bersatu dengan PAS dah bergaduh dah. Oh, bersatu dengan PAS bergaduh. Susulan krisis hubungan PAS Bersatu. Disebabkan perpecahan dalam Perikatan Nasional. Dalam parti bersatu berantakan. Begitu juga Bersatu yang sedang kalut dengan kemelut. The last part I want to ask you lah. Saya nampak krisis dalam Bersatu ni Adalah punca perpecahan, Bersatu adalah punca perpecahan. Kita minta UMNO untuk tarik diri daripada kerajaan menjadi pembangkang. Beliau mendesak UMNO keluar daripada kerajaan perpaduan. UMNO keluar daripada kerajaan. Tapi dia nak minta supaya UMNO ni keluar daripada kerajaan. Itu yang disebut oleh Dr. Akmal. Dia nak ajak UMNO ni keluar kerajaan jadi pembangkang. Itu je. Gesaan Akmal agar UMNO menarik sokongan daripada kerajaan perpaduan dilihat boleh menimbulkan ketakutan yang tidak berasas di kalangan rakyat. Madani, DAP quits harapan, DAP is going to go solo. Yang ada dalam negara ini, DAP akan jalan bersendirian. So nasihat saya kepada DAP apa dia? DAP ini perlahan-lahan dari kerajaan Madani ataupun dari gabungan ini. PAS dilihat memberi bayangan baharu terhadap hala tuju politiknya apabila menunjukkan minat untuk menghidupkan semula Muafakat Nasional bersama UMNO. Muafakat Nasional di antara UMNO dan PAS. So kalaulah Dr. Akmal ni, dia kata kalau keluar daripada kerajaan bersama duduk dalam pembangkang bersama dengan PAS Muafakat Nasional ke, Akan berlakunya kudeta, akan berlakunya kacau bilau yang teruk, betul tak? Kerajaan ini akan membawa malapetaka dan huru-hara ke dalam negara. Malaysia ni rosak secara sistematik. BN tak menang, PH tak menang, PN pun tak menang. Siapa menang siapa kalah. siapa kalah.